Assalamualaikum. Kita semua mandi kan? Setiap hari untuk bersihkan badan, untuk rasa segar. Tapi dalam Islam, ada satu jenis mandian yang tujuannya jauh lebih mendalam. Ia bukan sekadar tentang kebersihan fizikal, tapi tentang kesucian ruhani. Inilah dia kupasan kita tentang mandi wajib. Jom kita fahami apa sebenarnya ritual penting ni. Okey, soalan pertama. Kenapa ia dipanggil wajib? Maksudnya diwajibkan atau obligatory? Nah, jawapannya berkait rapat dengan satu konsep yang dipanggil hadas besar. Pernah dengar? Jadi persoalannya, apa sebenarnya hadas besar ni? Dan kenapa ia begitu penting sampai kita kena buat satu mandian khusus untuknya? Penting untuk kita faham, hadas besar ni bukan bermakna badan kita kotor dengan lumpur atau daki. Tak. Ia lebih kepada satu keadaan rohani atau spiritual yang untuk sementara waktu seolah-olah meletakkan satu penghadang antara kita dengan beberapa ibadah utama. Jadi, ini bukan soal kotoran fizikal, tapi soal kesucian spiritual. Jadi, apa jadi kalau seseorang tu dalam keadaan hadas besar? Kesannya agak besar sebenarnya. Cuba bayangkan, ibadah teras macam solat, kita tak boleh buat. Nak sentuh Al-Quran pun tak boleh. Nak duduk dalam masjid pun tak dibenarkan. Begitu juga dengan tawaf di Kaabah. Malah untuk wanita yang sedang haid atau nifas, puasa pun tak boleh. Nampak tak? Semua ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita kembali suci secepat mungkin supaya kita boleh terus beribadah. Baiklah, kita dah faham apa itu hadas besar dan apa akibatnya. Sekarang, soalan seterusnya yang logik, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan ini? Jom kita tengok satu-satu apa punca-punca yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Dan asas kepada kewajipan ni, ia datang terus dari firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman yang maksudnya, dan jika kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah. Jadi ini bukan sekadar adat atau tradisi ya. Ini adalah perintah yang sangat jelas daripada Tuhan untuk kita menyucikan diri. Okey, secara amnya ada 6 sebab utama. 3 daripadanya adalah untuk lelaki dan wanita. Pertama, hubungan intim. Kedua, keluarnya air mani, sama ada sengaja atau tak. Dan ketiga, kematian. Semua orang akan dimandikan, kecuali mereka yang gugur syahid di medan perang. 3 lagi pula khusus untuk wanita sahaja, iaitu haid, nifas, iaitu darah selepas bersalin, dan wiladah, proses melahirkan anak itu sendiri. Okey, kita dah cover apa puncanya dan kenapa kita perlu lakukannya. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling praktikal, yang paling penting untuk kita tahu, iaitu bagaimana cara nak laksanakan mandi wajib ni dengan betul, langkah demi langkah. Sebenarnya, untuk mandi wajib ni dikira sah hanya ada 2 rukun. Ya, 2 je. 2 perkara asas yang kalau kita tertinggal salah satu, mandi kita tak sah. Nampak sikit kan? Tapi kedua-duanya sangat-sangat penting. Rukun yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah niat. Cukup sekadar kita lintaskan dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dan poin paling kritikal kat sini ialah, niat ni mesti hadir dalam hati kita serentak dengan air pertama kali kena pada mana-mana bahagian badan kita. Timing tu penting. Rukun kedua ialah perbuatannya sendiri, iaitu meratakan air ke seluruh badan. Dan bila kita sebut seluruh badan, ia bermaksud betul-betul seluruh badan. Setiap helai rambut, setiap inci kulit, dari ubun-ubun kepala sampai ke celah-celah jari kaki, semuanya mesti basah. Tak boleh ada satu tumpuk kering pun yang tertinggal. Okey, 2 rukun tadi tu yang wajib. Tapi kalau kita nak buat dengan cara yang lebih sempurna, yang lebih digalakkan, kita ikutlah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ni ada langkah-langkah tambahan yang bersifat sunnah yang akan menjadikan ritual pembersihan kita lebih lengkap. Jom kita lalui langkah-langkah sunnah ni. Mula-mula, basuh tangan. Lepas tu, bersihkan bahagian sulit kita dengan tangan kiri sampai bersih. Dah selesai, ambil wuduk, sebiji macam wuduk yang kita ambil untuk solat. Kemudian kita fokus pada kepala. Ciruskan air 3 kali dan pastikan kita gosok sampai air tu kena pada kulit kepala. Lepas tu, barulah kita basuh seluruh bahagian kanan badan dari bahu sampai kaki. Dan diikuti dengan seluruh bahagian kiri badan pula. Sambil tu, gosok-gosoklah sikit badan untuk pastikan air betul-betul rata. Dan kat sinilah kita kena lebih teliti sikit. Sebab ada banyak bahagian badan yang kita selalu terlepas pandang masa mandi biasa. Cuba fikirkan, kulit kepala yang terlindur di rambut yang tebal, bahagian belakang telinga, ketiak, lubang pusat, semua lipatan-lipatan kulit macam bawah dada atau perut. Jangan lupa juga celah-celah paha dan celah jari kaki. Semua tempat ni kena pastikan air sampai. Itulah maksud meratakan air yang sebenar.
Kita dah tengok cara-caranya yang agak terperinci kan? Tapi dalam Islam, setiap perbuatan tu mesti ada sebab dan hikmahnya. Ia bukan sekadar perbuatan luaran semata-mata. Jadi, jom kita fikir sejenak. Apa sebenarnya kebijaksanaan di sebalik perintah mandi wajib ni? Kenapa ia lebih daripada sekadar satu mandian? Hikmah yang paling utama sudah tentulah tentang kesediaan rohani kita. Mandi wajib ni ibarat satu butang reset spiritual. Ia adalah satu tindakan ketaatan yang membuang penghadang tadi tu dan membolehkan kita untuk kembali solat, baca Quran. Basically untuk menyambung semula talian kita dengan Allah. Tapi bukan setakat rohani je tau. Secara fizikal pun banyak manfaatnya. Mandi ni kan memang menyegarkan badan yang letih. Ia menghilangkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Dan yang paling penting, ia membersihkan badan kita daripada kuman. Jadi, ia satu pakej lengkap. Suci secara rohani dan bersih secara jasmani. Hikmahnya juga sangat terserlah dalam pengurusan jenazah. Apabila seseorang meninggal dunia, memandikan jenazahnya dengan mandi wajib adalah satu tanda hormat kita yang terakhir. Ia adalah satu cara untuk kita memuliakan si mati, membersihkan jasadnya dan mempersiapkannya untuk bertemu Tuhan dalam keadaan yang suci dan terhormat. Dan ayat Al-Quran ni rasanya merumuskan semuanya dengan begitu indah. Allah tidak berniat untuk menyusahkan kita. Bukan sama sekali. Sebaliknya, tujuan dia adalah untuk menyucikan kita dan untuk menyempurnakan nikmatnya ke atas kita. Jadi, mandi wajib ni sebenarnya adalah satu rahmat, satu anugerah, bukannya satu beban. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama fikirkan soalan ni. Bagaimanakah perbuatan penyucian yang nampak mudah macam mandi wajib ni, tapi bila kita lakukan dengan niat yang betul, ia sebenarnya boleh mengangkat kualiti hidup kita setiap hari. Bukan sahaja dari segi ibadah, tapi juga dalam cara kita menjaga kebersihan dan kesejahteraan diri kita secara keseluruhan. Fikir-fikirkan.